Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam KV di hati. Bersama kita Encik Muhammad Haidir bin Ismail, Ketua Penyelaras Graduasi dan Apresiasi 2026. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini saya ingin mengajukan beberapa soalan. 3 soalan utama berkaitan dengan Hari Majlis Apresiasi dan Graduasi di Kolej Vocasional. Baiklah, Encik, berkaitan dengan soalan pertama, boleh tak Encik terangkan Majlis Apresiasi dan Graduasi itu sendiri? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Majlis Apresiasi dan Graduasi ini merupakan satu majlis yang diadakan bagi menghargai pencapaian dan usaha para pelajar sepanjang tempoh pengajian di Kolej Vocasional Lubuk Kita. Yang majlis ini turut menjadikan satu tanda penghargaan kepada para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian. Selain itu, majlis ini memberikan peluang kepada warga kolej untuk meraikan kejayaan pelajar bersama dengan guru dan ibu bapa. Ya, baik. Terima kasih Encik atas penerangan sebentar tadi berkaitan dengan Majlis Apresiasi dan Graduasi di Kolej Vocasional. Jadi, Encik, berkaitan dengan majlis ini, mesti ada keistimewaan tersendiri untuk tahun ini. Boleh Encik terangkan sedikit keistimewaan Majlis Apresiasi dan Graduasi untuk tahun ini? Okey, baik. Majlis ini bukan sekadar majlis biasalah. Majlis ini meraihkan para graduan, malah turut memberi penghargaan kepada pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, co-curriculum, kemahiran dan sosial lah. Okey, majlis ini juga menjadikan kenangan yang bermakna bagi para pelajar sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan atau melanjutkan pengajian ke tempat lain lah. Okey, di samping itu, pelibatan guru, ibu bapa, warga kolej menjadikan pelajar ini lebih meriah serta mengeratkan hubungan antara semua pihak. Baik, terima kasih Encik atas penerangan keistimewaan Majlis Apresiasi dan Graduasi ini tadilah. Jadi Encik, soalan terakhir yang saya ingin ajukan, apakah harapan Encik bagi Majlis Apresiasi untuk tahun ini dan juga tahun-tahun yang mendatang? Okey, harapan saya agar majlis ini dapat diteruskan pada setiap tahun dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Saya berharap juga majlis ini dapat memberikan motivasi kepada para pelajar untuk terus berusaha mencapai kejayaan dalam bidang masing-masing. Saya juga berharap agar para graduan KVLC dapat menggunakan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang diperolehi untuk membina masa depan yang cemerlang serta menyumbang kepada masyarakat dan negara. Baiklah, jelas. Terima kasih banyak Encik Haidir atas penjelasan berkenaan Majlis Apresiasi dan Graduasi Kolej Vocasional Lubuk Kita 2026. Baiklah cikgu, mungkin warga-warga Kolej Vocasional yang berada di rumah tak tahu berkaitan dengan ketetapan majlis ini cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan dengan warga yang di rumah? Okey, baik, terima kasih Aziz. Okey, bagi seluruh warga KVLC, jangan lupa untuk memeriahkan lagi majlis graduasi dan apresiasi 2026 yang akan berlangsung di Dewan Banquet SUK Negeri Perak bertarikh 22 Ogos 2026. Dan bagi penonton ataupun mana-mana organisasi atau syarikat di luar sana yang ingin menaja program kami, anda boleh menghubungi kami melalui maklumat di bawah. Baiklah, kepada warga-warga yang berada di rumah, warga Kolej Vocasional Lubuk Kita dan mungkin tidak dapat menghadiri majlis ini, kalian boleh tekan channel YouTube kami TVPSS Kolej Vocasional Lubuk Kita dan saksikan siaran langsung yang disiarkan pada 22 Ogos 2026 pada jam 8.30 pagi sehingga selesai program. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita meraihkan kejayaan rakan-rakan kita. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.